Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara seorang dia kata dia tak biasa tengok, tak biasa makan, tak biasa terah. Bunga orang panggil Malaysia panggil bunga turi ke apa, sepi tak ingat nama nah, minta maaf kalau cecek salah, sepi minta maaf. Tapi di sini dia panggil dokhe ataupun bunga sadak. Di Thailand kita ni panggil dokhe ataupun bunga sadak. Sepi nak ambil kita tengok pokok besar-besar sikit nah. Nak makan jadi kusiak tu mula-mula tu kusiak dia tu berak mudah. Yang kedua dia waktu turun darah tinggi kecing manis boleh nah. Ni orang panggil dokhe ataupun bunga sadak. Sekarang ni dia nak mula nak bunga lah nah. Dia tubik bunga kecil-kecil lah tu. Ni nah dokhe ni nah, dia nak tubik kecil-kecil tapi kita nak ambil pucuk dia dulu sikit. Mari celah nah. Cara buat celah nak sedap makan buatlah mana. Okey nah. Kita buat contoh saja ni. Sepi okey nah. Nah kita pergi celah. Lepas tu kita nak celah belah mana nak sedap. Biasa dia tak ada pahit berapa kali ni. Dia tak ada pahit berapa kali. Tapi kita nak celah untuk sembuh penyakit. Orang panggil kata sembuh banyak-banyak perkara penyakit lah. Ada satu perkara lagi supaya nak capur masuk untuk kita tu boleh manfaat dua perkara. Supi nak ambil apa tu? Supi nak ambil apa? Okay, Supi nak pergi ambil ni. Orang panggil kata seluput tunggu. Supi nak celah sekali dengan seluput tunggu, kita nak buat ular. Kita tambah gagah kita sikit. Ni seluput tunggu ni. Dalam seluput tunggu ni kita buat ular. Hak pucuk-pucuk ni lah. Kita ambil pucuk-pucuk ni buat ular. Sebab seluput tunggu ni dia buat kita sehat. Kuat anggota nah supaya ambil. Ni daun dok banyak ni dok kerabat ni. Tapi kita ambil hak pucuk-pucuk lah ni, hak pucuk-pucuk sikit lah. Lepas tu ni bunga sadak. Hak ni daun seluput tunggu. Kita mari celah sekali kita makan. Buat anggota kita kuat, buat kita sehat. Kencing manis kita turun, darah tinggi kita pun turun. Makan apa sedap, cicah belajar. Oh jadi. Tapi hari ni tak ada buat nasi, mari buh kebong ni. Kalau rubuh rumah kah, habis pinggir nasi. Supi makan nasi tak banyak, tapi Supi makan lobok ular banyak. Nah, Supi makan nasi tak banyak. Dia mau ayak tak Supi berat 80 lebih makan nasi banyak, dok makan nasi tak banyak. Ni lah, ni daun dia. Tu. Lepas ni daun seluput tunggu. Basuh sikit nah. Okey. Lepas tu kita bubuh. Alah ni kita bubuh air sikit. Okey nah. Koda nak uya masak lah. Okey. Allah Akbar. Sebenarnya orang panggil mengusik ataupun orang tani panggil mengusik. Ubat-ubat duk tepi batas, tepi jalan tu banyak umur kita di jalan Tani Nara, lepas tu di Malaysia tepi jalan nak pergi Kota Baru, jalan nak pergi Kelantan tu banyak. Tepi duk tengok di tepi batas, tepi tembok tu dia ada lalu kebun kelapa sawit, lalu kebun getah pun ada, lalu tepi tembok tu banyak. Supi duk tengok tekah dah naik kereta tu. Orang lain bawa kereta tu. Supi duk tengok, banyak herba. Buat sedekah orang Malaysia. Kata sehat orang Malaysia. Tapi dah hari ni saudara Malaysia royak tak tu pun tak ada, hak ni pun tak ada. Boleh jadi dia tak tu keluar tu baik dia duduk dalam bandar boleh jadi. Yang keduanya dia tak peduli. Sebab dia beli benda-benda hak duk di pasar jual saja. Hak tu pun boleh jadi. Sebab gapo dah hari ni benda-benda hak ada jual tu dia senang. Dia kita cari duit, kita kerja, kita boleh duit. Bila kita boleh duit, kita kerja, kita beli, kita bayar. Dia senang lah. Tapi kalau kita mari buat sendiri, mari usaha sendiri, dia guna masa banyak. Hak tu buat kita tu malah. Pas orang panggil kelaku orang Melayu kita ni, dia malah dah. Hak ni kena mengaku lah, orang Melayu kita banyak ke malah. Banyak ke nak jadi malah. Kalau bak-bak ni malah. Tapi kalau demo paksa tu buat. Tapi kita nak paksa apa diri kita sendiri nah. Kita kena usaha. Patut istiqamah. Kalau kita sakit tu, doktor paksa tu kita turut. Bomo, orang panggil tani panggil bomo, doktor
Demo kena makan goning, demo kena makan ubat 10 teh sehari. Demo kena cek diri demo kena buat gotu buat goni. Kita cayalah sebab kita takut tubuh kita tak sembuh. Tapi sebelum sakit tu, sebelum kita nak sakit, sebelum kita nak jadi uzur, sebelum kita nak tipu penyakit tu, kita tak paksa diri kita sendiri kata jangan makan gula, jangan makan lemak, jangan minum minyak, jangan aku kena minum air 5 liter sehari, aku kena exercise setengah jam sehari, aku kena tidur 9 jam sehari aku. Tekah tu kita tak paksa diri kita sendiri dengan sebab kita sehat. Kita terlupa kata sehat ni, kita duk faham kata kita nak sehat sampai bila-bila. Kita duk faham lah tu. Sebab tekah kita sehat, kita fikir belah tu. Tapi bila kita sakit, aku sakit. Aku nak sembuh dak ni. Aku nak pergi cari doktor mana ni. Buatlah mana ni nak cepat aku sembuh. Gitu. Okey, kita begitu dah. Bila sakit, mula hak tu hak nak cepat sembuh, hak ni nak cepat sembuh. Hak tu nak dia jadi belah tu weh. Dia jadi belah tu kita. Kalau teka dia sakit tu, dia jadilah gapo-gapo dia ada. Ikut turut hati dia nak buat lah mana dia buat. Ikut dia nak buat lah mana dia buat. Ikut dia nak cara dia nak hidup belah mana dia hidup dia gapo. Dia belah tu kayak kita. Tapi bila dia sakit tu dia gelepar, dia gelepar tu dia pisah hak ni. Kalau 100 kilo pun pergi. Kalau 200 kilo pun pergi kalau dia sakit. Tapi kalau dia sehat, suruh exercise 3 kilo dia tak buat. Kalau dia sakit, dia kena tidur di hospital sebulan, dia paksa kena tidur. Tapi kalau dia sehat, suruh buat cara-cara nak sihat tu, guna masa 10 minit, 20 minit sekadar tu ya. Ataupun setengah jam sekadar tu, dia tak buat. Dia royak tak ada masa, dia royak sibuk, dia royak sibuk sangat kerja, tak ada masa, lah tu. Belah ni. Tekah dia sihat. Lah tu lah manusia kita. Supis diri duk ngepek ke demo tu, utuk supis diri masuk dalam telinga, supis diri juga. Sampai tu dah hari ni kita pakak-pakak. Belah. 3 perkara kita kena belah. Mula-mula kita kena belah badan kita tu sihat. Yang kedua, kita kena belah amalan kita tu. Jangan luput ataupun terlupa. Orang panggil kata perintah-perintah tu. Yang ketiga, kita kena belah ataupun peduli dengan hak anak, dengan hak masyarakat. Sebab anak dengan masyarakat, kita sendiri dengan masyarakat, ataupun agama dengan masyarakat, atau masyarakat ni dia ada hubungnya belaka dengan keluarga, dengan apa. Kalau anak kita tak molek, lepas tu baik pergi masyarakat, buat masyarakat rusak. Kalau masyarakat tu rusak, lepas tu kita tak tarbiyah anak kita dalam masuk dalam masyarakat, anak kita punah. Masyarakat ni dia serupa dengan buah durian, dia ada duri. Kita sebagai buah timun ataupun tembikai, buah timun Cina ataupun tembikai. Kalau bila buah timun pergi belaga dengan buah durian, buah timun juga tumbuh. Kalau buah durian mari belaga dengan buah timun juga tumbuh. Ataupun tembikai juga tumbuh. Sampai dah hari ni kita kena beringat nak buat belah mana. Kita buah timun ni jangan belaga dengan buah durian. InsyaAllah nah, mudah-mudah. Ni Supi tunjuk kita tengok ni sebab duk tunggu-tunggu. Nak dia gelegak dah ni. Nampak ni. Oh. Gelegak dah ni. Comel ni. Boleh makan dah ni. Alhamdulillah. Nah, kita katok pi nah. Okey. Okey. Nah. Boleh mudah-mudah kalau nak buat cara Pak Supi buat apa boleh. Kalau nak bubuh sekarang apa boleh. Ambil daun bunga sadak sekarang kita makan apa boleh. Ataupun nak ambil orang panggil seruput tunggu ni sekarang apa boleh. Boleh juga. Ikut kita nah. Kalau campur dua ni kau lebih baik. Sebab apa? Bunga sadak ni dia orang panggil kata dia buat turun kencing manis darah tinggi. Lepas tu daun seruput tunggu ni dia buat kuat senjata nah. Ni seruput tunggu duduk sini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Supi makan seruput tunggu dulu.
panas. Inilah seruput tunggu nah. Tadi kita pakai daun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Lemak sedap. Kalau ada sambal belacan, nasi panas-panas. Panjang. Sopi dah ambil ni, pucuk gapo ke bang ni? Bunga sadak. Bukan. Bunga sadak nah, Kita luruk boleh makuk lah mudah nah. Kita luruk boleh makuk. Lagi kita makan. Sedap ni. Oh, kalau ada sambal belacan kah. Panjang selalu lah. Ya nah. Hak ning kalau kita nak minum air dia katik pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Air dia tu baik juga nah. Waktu kita tu tidur jenera. Berak air dia. Air buh dia. Lepas ni pucuk dia ni kita boleh makan dengan cicak sama belacan dengan apa dah. Mudah berak. Waktu darah tinggi kecing mana ni. Tak ada pahit sikit habuk je, sedap, lemak-lemak. Tak pahit. InsyaAllah lah, mudah-mudah. Biar ada, buatlah makan. Tak ada bahaya gapo lah. Ya pucuk kayu semua ni binatang makan tak bahaya, kita manusia makan pun tak bahaya. Kalau itu hak binatang makan tu mati habis binatang. Dia ada perut, ada daging darah serupa dengan kita kok. Mudah-mudah lah. Tapi di hari ni hak ni sahih. Ada catat dalam kitab kata kita makan tu sihat. InsyaAllah lah, mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.